Sila tanggalkan tuala wanita anda. Seorang pegawai keselamatan Amerika di lapangan terbang antarabangsa Los Angeles, LAX, mengeluarkan arahan itu kepada seorang wanita Malaysia berusia 45 tahun. Sejak detik itu, wanita tersebut terpaksa menanggung pelbagai penghinaan di lapangan terbang itu. Namun, apa yang menghairankan, dia tidak membantah walau sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Mengapa? Beberapa minggu kemudian, wanita Malaysia itu muncul di mahkamah dengan memakai jubah hakim. Wajah para pegawai keselamatan lapangan terbang yang melihatnya serta-merta menjadi pucat lesi. Dengan cara yang paling elegan, dia membuktikan bahawa keadilan tidak akan pernah lenyap. Nama saya Limeling, 45 tahun. Kenangan 23 tahun lalu ketika saya datang ke Amerika Syarikat untuk melanjutkan pelajaran masih segar dalam ingatan. Selepas memperoleh ijazah Doktor Falsafah Undang-Undang dari Fakulti Undang-Undang Harvard, saya memulakan kerjaya sebagai peguam. 22 tahun lalu, saya secara rasmi berhijrah ke Amerika Syarikat. Pada mulanya, saya bekerja di sebuah firma guaman kecil, kemudian secara beransur-ansur mula mengendalikan kes-kes besar. 5 tahun lalu, saya akhirnya dilantik sebagai Hakim Persekutuan Amerika Syarikat. Saya sudah berkahwin tetapi tidak mempunyai anak. Suami saya juga seorang pengamal undang-undang, jadi kami saling memahami dan menyokong kerja masing-masing. Oleh itu, setiap kali saya pulang ke Malaysia 3 hingga 4 kali setahun untuk menziarahi ibu bapa saya, suami saya sentiasa memberikan sokongan penuh. Ibu bapa saya di Kuala Lumpur sudah lanjut usia, jadi saya perlu sentiasa mengambil berat tentang keadaan mereka. Hari itu ialah hari Selasa, 8 Oktober 2024. Waktu itu baru sahaja berlalu musim perayaan Hari Raya Aidilfitri. Saya sekali lagi dalam perjalanan ke Kuala Lumpur untuk menziarahi ibu bapa saya. Saya memandu ke lapangan terbang antarabangsa Los Angeles. Seperti biasa, saya menempah penerbangan Malaysia Airlines MH6900 yang berlepas pada jam 2.00 petang. Selepas selesai mendaftar masuk, saya berjalan menuju ke Dewan Pelepasan. Keadaan lebih sesak daripada biasa, mungkin kerana menjelang hujung minggu dan banyak keluarga yang pergi melancong. Ketika beratur menunggu pemeriksaan keselamatan di pintu masuk Dewan Pelepasan, ibu saya membuat panggilan video. Mei-Ling, kamu di mana sekarang? Saya di lapangan terbang, Mak. Dah nak berlepas. Baguslah. Ayah kamu gembira sangat bila tahu kamu nak balik. Dari semalam lagi, dia suruh mak siapkan nasi ayam hainan kegemaran kamu. Mendengar suara ibu, hati saya terasa hangat. Ayah kamu kata nak jemput di Kelaya. Tapi, mak dah larang dia. Mak buat betul tu. Saya boleh naik teksi saja. Balik rumah. Jangan bagi ayah penat-penat. Baiklah, mak tahu. Hati-hati di jalan. Jason. Begitulah saya berbual mesra dengan ibu dalam bahasa Mandarin. Namun saya mula merasakan sesuatu yang aneh. Saya perasan beberapa orang pegawai keselamatan lapangan terbang sedang memerhatikan saya. Pandangan mereka sangat luar biasa. Apabila tiba giliran saya untuk menjalani pemeriksaan keselamatan, di hadapan saya ada sepasang kekasih kulit putih yang muda dan di belakang saya berdiri seorang lelaki kulit putih yang lebih tua. Tetapi anehnya, orang di hadapan saya melepasi pemeriksaan dengan cepat, manakala saya pula diperiksa dengan lebih lama. Pegawai keselamatan itu meneliti pasport dan tiket penerbangan saya dengan teliti, kemudian berbisik sesuatu kepada rakannya. Melihat keadaan ini, saya mula berasa cemas. Firasat saya mengatakan sesuatu yang buruk akan berlaku. Pegawai keselamatan itu menuding ke arah bagasi saya dan berkata, "Sila buka bagasi ini." Pegawai itu ialah Michael Johnson, ketua pasukan keselamatan. Dia kelihatan seperti seorang lelaki kulit putih berusia 50 selen, berbadan tegap seperti bekas tentera. Baik, saya faham. Saya dengan patuh membuka beg pakaian kecil saya. Di dalamnya ada pakaian kasual, kosmetik, kelengkapan dandanan diri dan hadiah untuk ibu bapa saya. Michael mengambil salah satu hadiah itu, sekotak teh BOH Cameron Highlands. Apa ini? Ini teh Bo dari Cameron Highlands.
Michael memeriksa bungkusan teh itu dengan teliti. Selepas membuka kotak, dia menunjukkan riak wajah yang curiga. Pengesan kami mengesan objek yang mencurigakan. Adakah ini benar-benar daun teh? Apa maksud tulisan bahasa Melayu di atasnya ini? Itu cuma nama teh dan syarikat pengeluarnya. Jika tuan perlukan, saya boleh terjemahkannya. Saya cuba menjelaskan dengan sopan, tetapi Michael seolah-olah tidak mahu mendengar. Apa sahaja yang saya katakan tidak penting baginya. Michael menunjukkan riak wajah yang lebih curiga dan memberi isyarat memanggil pegawai keselamatan yang lain. Sarah James datang sini sekejap. Seorang pegawai wanita berusia 30, Ann bernama Sarah Wilson, berjalan menghampiri. Dia berambut perang dengan ekspresi wajah yang tajam. Turut serta ialah seorang pegawai baru berusia 20-an, James Brown, yang kelihatan tidak selesa dengan situasi itu. Wanita ini tadi bercakap dalam bahasa Cina melalui telefon. Pengesan juga memberi tindak balas dan dia membawa barang aneh. Kita patut siasat orang ini dengan lebih lanjut, jelas Michael kepada rakan-rakannya. Oleh kerana pemeriksaan mengambil masa yang lama, penumpang di sekeliling mula memandang ke arah saya. Saya juga terdengar bisikan-bisikan. Saya berpendapat saya harus segera menamatkan situasi ini. Maaf, saya seorang hakim Persekutuan Amerika Syarikat. Saya bukan orang yang mencurigakan. Saya cuba bercakap dengan sopan tetapi tegas sambil mengeluarkan kad pengenalan hakim saya. Ini adalah kad pengenalan rasmi yang dikeluarkan oleh Kerajaan Persekutuan Amerika Syarikat. Michael mengambil kad pengenalan itu, melihatnya sepintas lalu dan kemudian ketawa sinis. Apa maksud kamu tunjuk benda ini sekarang? Nak suruh saya tutup mata? Ini lagi mencurigakan. Michael menolak semula kad pengenalan saya dengan nada mengejek. Lagipun, hakim, wanita Asia jadi hakim di Amerika? Tak pernah aku dengar. Kamu sedang bergurau dengan saya ke? Kamu ingat, aku akan percaya. Mendengar kata-kata Michael, seluruh badan saya meremang. Kemarahan mula membuak-buak. Segala usaha keras saya selama ini di Amerika sebagai seorang pengamal undang-undang seolah-olah dihina dalam sekelip mata. Tetapi saya menahan diri. Saya tahu jika saya bertindak secara emosional di sini, keadaan hanya akan menjadi lebih buruk. Saya berkata dengan tenang, jika tuan sahkan kad pengenalan ini, tuan akan tahu saya benar-benar seorang hakim persekutuan. Benda macam ini bila-bila masa boleh dipalsukan. Kamu orang Asia memang pandai buat benda-benda macam ni. Michael menjatuhkan kad pengenalan saya yang berharga ke lantai. Pada ketika itu, kemarahan saya benar-benar memuncak. Ketika itu, Sarah mencelah dengan suara yang mengejek. Pemeriksaan lanjut perlu dijalankan di bilik berasingan. Sila ikut saya. Anda kelihatan sangat mencurigakan. Bilik berasingan? Mengapa perlu ke bilik berasingan? Adakah sebarang asas undang-undang untuk ini? Saya mempersoalkan. Menuntut justifikasi prosedur adalah sesuatu yang wajar. Tetapi reaksi Michael sudah saya jangkakan. Ekspresi wajah Michael menjadi lebih angkuh. Asas undang-undang? Di sini, sayalah undang-undang. Keselamatan lapangan terbang adalah di bawah bidang kuasa kami. Orang seperti anda yang membawa barang mencurigakan dan bercakap bahasa aneh sememangnya patut disiasat. Atas dasar, apa anda bercakap tentang undang-undang? Mendengar ayat itu, saya serta-merta memahami sifat sebenar orang ini. Penyalahgunaan kuasa dan diskriminasi terhadap orang Asia. Mungkin sudah ramai yang menjadi mangsanya sebelum ini. Saya berada di persimpangan pilihan. Jika saya terus melawan, keadaan mungkin tidak dapat dikawal dan masalah ini tidak akan dapat diselesaikan secara baik. Yang paling penting, waktu penerbangan saya semakin suntuk. Jika saya berlengah lagi, saya mungkin akan terlepas penerbangan. Baiklah, mari kita pergi, kata saya dengan tenang. Michael tersenyum puas, seolah-olah merasakan dia telah menang. Bilik berasingan itu lebih kecil daripada yang saya sangkakan. Tiada tingkap dan terasa sesak. Michael, Sarah dan James mengelilingi saya. Suasananya seperti menyoal siasat seorang penjenayah. Sekarang sila beritahu dengan jujur.
Apa yang anda sembunyikan? Apa yang anda cuba seludup ke Malaysia? Tadi pengesan-mengesan objek yang mencurigakan, jadi jangan cuba berbohong, kata Michael sambil meletakkan bagasi saya di atas meja dan mula menggeledahnya. Saya tidak menyembunyikan apa-apa dan tiada barang yang mencurigakan. Saya hanya mahu pulang ke Kuala Lumpur untuk menziarahi ibu bapa saya. Ibu bapa di Korea Utara, Sarah menjelah dengan sinis. Sungguh tidak masuk akal. Bukan Korea Utara, tetapi Malaysia. Dan saya telah menjadi warganegara Amerika Syarikat sejak 22 tahun yang lalu. Warganegara Amerika, kenapa bercakap bahasa Cina? Tak tahu cakap Inggeris? Bahasa Cina adalah bahasa ibunda saya. Sudah tentu saya menggunakan bahasa ibunda apabila bercakap dengan keluarga. And so, mereka tidak menghiraukan penjelasan saya, sebaliknya terus mengeluarkan semua barang dari bagasi saya dan menyoal soalan yang menyakitkan hati. Tetapi, saya tetap tenang dan menjawab dengan sabar hingga akhir kerana saya fikir itu adalah cara terpantas untuk menamatkan situasi ini. Namun, saya tidak tahu keputusan itu akan membawa saya kepada pengalaman paling memalukan dalam hidup saya. Ketika Sarah memeriksa badan saya dengan pengimbas, dia seolah-olah menemui sesuatu. Hari itu saya sedang datang haid, jadi saya memakai tuala wanita. Apa ini? Tuala wanita. Anda pasti? Kami perlu sahkan. Sahkan apa? Ya, mungkin ada sesuatu yang disembunyikan di dalam tuala wanita itu. Saya tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Tidakkah ini keterlaluan? Ini jelas satu bentuk gangguan seksual. Gangguan seksual? Kami sedang menjalankan pemeriksaan keselamatan yang sah. Pengesan telah mengesan sesuatu. Kenapa anda begitu gelisah? Nampaknya anda memang ada sembunyikan sesuatu. Michael mencelah. Anda tahu bagaimana penjenayah menyembunyikan barang berbahaya dengan pelbagai cara? Seperti anda, mereka juga boleh menyeludup dadah di dalam tuala wanita. Tambah Sarah. Anda mahu terlepas penerbangan? Jika tiada apa-apa, tunjukkan tuala wanita itu kepada kami. Kalau tiada masalah, kami akan lepaskan anda. Saya terperangkap dalam keadaan serba salah. Jika saya terus berkeras, saya mungkin akan terlepas penerbangan. Ibu bapa saya sedang menunggu di Kuala Lumpur. Betapa gembiranya ayah saya menantikan kepulangan anak perempuannya selepas berbulan-bulan. Saya menggenggam penumbuk, berdiri seketika dan akhirnya terpaksa bersetuju untuk diperiksa. 20 minit itu adalah saat paling memalukan dalam hidup saya. Selama 45 tahun saya hidup, saya tidak pernah membayangkan akan mengalami penghinaan sedemikian rupa. Apa yang lebih membuatkan saya marah ialah sikap Michael dan rakan-rakannya. Tiada sedikit pun rasa bersalah atau memohon maaf. Sebaliknya, mereka mentertawakan saya. Baiklah, anda boleh pergi sekarang, kata Sarah selepas pemeriksaan selesai, seolah-olah dia telah memberikan satu rahmat yang besar. Lain kali, jangan berkelakuan mencurigakan. Dan di Amerika, cakaplah bahasa Inggeris. Jangan cakap bahasa Cina yang aneh itu. Ini Amerika. End of... Saya mengemaskan pakaian saya yang kusut masai sambil merakam wajah mereka satu persatu di dalam hati saya. Kamu semua pasti akan menyesal, kata saya dengan suara yang jelas. Michael ketawa terbahak-bahak. Menyesal? Nampaknya kita akan lihat nanti. Wah, takutnya apa yang seorang wanita Asia boleh buat. Sarah turut mentertawakan. Kami pegawai keselamatan lapangan terbang. Apa yang kami buat adalah sah. Menyoal siasat orang yang mencurigakan seperti anda. Anda meronta macam mana pun, anda tak boleh buat apa-apa pada kami. Sedarlah diri sikit. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Kadang-kadang diam adalah amaran yang paling menakutkan. Sambil mengemas bagasi, saya memandang mereka buat kali terakhir. Michael Johnson, Sarah Wilson, James Brown. Saya tidak akan sekali-kali melupakan nama dan wajah kamu. Michael mendengus. Kerana waktu menaiki pesawat semakin suntuk, saya cepat-cepat mengemas bagasi dan bergegas ke pintu pelepasan. Nasib baik saya tidak terlambat dan berjaya menaiki pesawat. Penghinaan hari itu berakhir begitu sahaja, tetapi kisah sebenar baru sahaja bermula.
Mereka tidak tahu siapa yang telah mereka cari pasal dan mereka tidak tahu betapa besarnya akibatnya. Apabila saya tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Clear, hari sudah malam. Sepanjang 13 jam penerbangan, saya tidak dapat tidur kerana detik-detik penghinaan itu terus bermain di fikiran saya. Tanpa disangka, ibu bapa saya datang menjemput saya di lapangan terbang. Melihat senyuman mesra mereka, barulah hati saya sedikit tenang. "Mei Ling, penatnya kamu. Muka nampak letih," kata ibu dengan risau. "Mak, kan saya dah kata tak payah datang jemput. Mesti penat kan? Badan, mak nampak makin sihat." Saya tidak menceritakan apa yang berlaku di lapangan terbang Los Angeles kepada mereka. Jika saya beritahu, mereka pasti akan risau sepanjang saya berada di Malaysia. Begitulah saya menghabiskan seminggu yang tenang di Malaysia. Saya melawat kawasan perumahan zaman kanak-kanak saya, makan bersama ibu bapa dan bertemu rakan-rakan lama. Tetapi di dalam hati, saya sentiasa teringat kejadian hari itu, penghinaan yang saya alami. Seminggu kemudian, saya kembali ke Amerika Syarikat. Kali ini, sejak dari Clear lagi, saya sudah berasa gementar, risau jika kejadian serupa akan berulang di lapangan terbang Los Angeles. Nasib baik, tiada apa-apa yang berlaku di sana dan saya selamat tiba di rumah. Keesokan harinya, saya pergi bekerja di mahkamah seperti biasa. Tiba pada jam 8 pagi ketika saya sedang menyemak jadual harian, kerani mahkamah membawa masuk fail kes baharu. "Yang Arif, ini kes yang baru ditugaskan. Nampaknya perlu diselesaikan dengan segera." "Kes apa?" "Semen tindakan kelas mengenai penyalahgunaan kuasa dan diskriminasi kaum oleh pegawai keselamatan lapangan terbang." Oh, pada ketika itu, jantung saya mula berdegup kencang. Terlintas di fikiran saya, jangan. Selepas kerani itu keluar, saya membuka fail dengan tangan yang menggeletar. Apabila saya melihat tajuk kes di muka hadapan, seluruh badan saya meremang. Pelbagai mangsa lon, Pasukan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Los Angeles atas tuduhan penyalahgunaan kuasa, diskriminasi kaum dan gangguan seksual. Apabila saya melihat senarai defendant, firasat saya disahkan benar. Michael Johnson, 52 tahun. Sarah Wilson, 38 tahun. James Brown, 29 tahun. Memang mereka yang telah membuatkan saya melalui penghinaan itu. Nampaknya Tuhan tidak meninggalkan saya. Keadilan masih wujud. Saya membaca fail itu dengan teliti. Seramai 12 orang mangsa telah memfailkan saman terhadap para pegawai keselamatan itu. Semua mangsa adalah berketurunan Asia dan mengalami nasib yang serupa dengan saya. Kes ini terbongkar hasil laporan daripada seorang pemberi maklumat dalaman, seorang pegawai keselamatan bernama John Smith yang tidak tahan lagi melihat tingkah laku diskriminasi rakan-rakannya. Membaca kenyataan John Smith, kemarahan saya meluap-luap. Michael Johnson dan pasukannya telah sengaja mengganggu penumpang selama bertahun-tahun. Berapa ramai orang yang telah dihina? Berapa ramai rakyat Malaysia yang terpaksa melalui diskriminasi kaum yang memalukan ini? Peguam yang mewakili pihak plaintiff ialah David Chen, seorang peguam hak asasi manusia berketurunan Cina Amerika. Apa yang mengejutkan, David Chen adalah rakan sekelas saya di Fakulti Undang-Undang Harvard. Sejak zaman belajar lagi, David sangat berminat dengan keadilan sosial. Saya dengar selepas tamat pengajian, dia terus aktif memperjuangkan hak-hak golongan minoriti. Keadaan sangat sempurna. Sekarang, tibalah masanya untuk mereka benar-benar memahami apa itu undang-undang dan merasai akibat jenayah yang telah mereka lakukan. Jantung saya berdebar kencang. Tarikh perbicaraan ditetapkan 2 minggu lagi. Dalam tempoh itu, saya mengkaji kes itu dengan lebih teliti, mencari kes-kes duluan yang berkaitan dan meneliti keputusan penghakiman kes-kes serupa. Saya perlu memastikan mereka menerima hukuman yang setimpal. Saya juga terpaksa bertemu dengan David kerana ada sesuatu yang diperlukan untuk perbicaraan. Hari penentuan telah tiba. Pagi itu dalam perjalanan ke mahkamah, saya bertekad untuk mendedahkan kebenaran melalui perbicaraan yang adil dan saksama tanpa dipengaruhi oleh perasaan peribadi. Dan untuk memastikan perkara seperti ini tidak berulang lagi.
Pada jam 9.30 pagi, saya berjalan ke bilik perbicaraan. Di hadapan pintu, saya menarik nafas seketika sebelum melangkah masuk. Mahkamah sudah penuh sesak. Di kerusi plaintiff, duduk para mangsa dan keluarga mereka. Di kerusi defendant, duduklah Michael Johnson, Sarah Wilson dan James Brown. Melihat mereka, kenangan hari itu kembali dengan jelas. Tetapi saya tidak menunjukkan sebarang emosi. Apabila saya berjalan ke bangku hakim, semua orang di dalam mahkamah berdiri. Dengan pengumuman daripada kerani mahkamah, semua orang senyap. Pada ketika inilah saya memerhatikan reaksi defendant. Michael dan Sarah berdiri acuh tak acuh. Nampaknya mereka masih tidak mengenali saya. Memang patut pun. Hari itu saya memakai pakaian kasual. Sekarang saya memakai jubah hakim. Dan pada waktu itu, saya hanyalah salah seorang daripada ramai orang Asia yang mereka ganggu. Duduk di kerusi hakim, saya memandang sekeliling mahkamah. Di galeri awam, saya nampak wartawan dan wakil-wakil pertubuhan hak sivil. Jelas sekali kes ini mendapat perhatian yang besar. Sila duduk. Suara saya bergema di dalam dewan. Semua orang duduk. Kes nombor 2024 Sivil 1287, pelbagai mangsa lawan pasukan keselamatan lapangan terbang antarabangsa Los Angeles atas tuduhan penyalahgunaan kuasa dan diskriminasi kaum. Perbicaraan kini dimulakan. Kerani mahkamah membacakan ringkasan kes. Semasa proses itu, nama-nama defendant dipanggil satu persatu. Defendant Michael Johnson, Sarah Wilson, James Brown. Setiap kali nama mereka dipanggil, saya memerhatikan ekspresi wajah mereka. Nampaknya mereka masih tidak tahu siapa saya. Michael malah kelihatan bosan dan sempat menguap. Melihat riak wajahnya, saya terfikir sejauh mana keangkuhan itu akan bertahan. Mari kita lihat. Peguam pihak plaintiff, sila mulakan hujah pembukaan anda. Peguam David Chen berdiri. Yang Arif dan semua yang hadir di mahkamah ini, suara David tegas dan meyakinkan. Hari ini, kes yang kita hadapi bukanlah sekadar pertikaian peribadi. Ini adalah kes di mana nilai-nilai kesamarataan dan keadilan yang dijunjung oleh negara ini telah dimusnahkan. David menerangkan butiran kes satu persatu. Bagaimana selama 6 tahun mereka secara sistematik dan sengaja mengganggu penumpang. Betapa mengejutkannya perbuatan mereka terhadap penumpang Asia. Hari ini segalanya akan didedahkan. Mahkamah menjadi senyap. Saksi pertama, Puan Chen Shuzhen, sila ke kandang saksi. Puan Chen Shuzhen, seorang nenek berusia 90 tahun, datang ke kandang saksi dengan berkerusi roda. Nenek, sila nyatakan nama dan umur anda, tanya David Chen dengan lembut. Nama saya Chen Shuzhen, umur 90 tahun. Saya lahir di Taiwan pada tahun 1935. Suara nenek itu bergetar tetapi jelas. Saya datang ke Amerika dan menetap di sini semasa Perang Korea. Nenek, apa yang berlaku pada 12 Oktober tahun lepas? Sila ceritakan kepada kami. Nenek itu menarik nafas seketika sebelum mula bercerita perlahan-lahan. Saya dalam perjalanan ke Chicago untuk menghadiri majlis perkahwinan cucu saya. Semasa pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang, suara nenek itu bergetar. Orang-orang itu membawa saya ke bilik berasingan. Mahkamah menjadi sunyi. Mereka suruh saya tanggalkan pakaian, kata nak periksa. Cucu saya dah beritahu mereka saya suka bergerak tapi mereka tak dengar. Nenek itu mengesat air matanya. Saya telah melalui pelbagai kesusahan di Amerika dan sering didiskriminasi, tetapi penghinaan seperti itu adalah kali pertama saya alami. Adakah anda ingat siapa yang melakukan perkara itu? Tanya David. Nenek itu menuding dengan jari yang menggeletar ke arah defendant. Lelaki besar yang duduk di sana itu, wajah Michael Johnson menjadi kaku. Nenek, apakah perasaan anda ketika itu? Sila beritahu kami. Rasa nak mati. Sepatah kata nenek itu bergema di dalam dewan. Nenek itu mula menangis. Pada masa ini, peguam pihak defendant, Robert Clark, seorang peguam berusia 50 berdiri.
Puan Chen Shuzhen, adakah anda tahu bahawa pemeriksaan keselamatan pada masa itu adalah prosedur yang sah? David segera membalas, prosedur yang sah? Menyuruh seorang nenek menanggalkan pakaian adalah prosedur yang sah? Kalaupun perlu untuk keselamatan, apa yang anda fikir seorang nenek boleh sembunyikan? Kemarahan David dapat dirasai. Peguam pihak defendan tidak dapat membantah lagi. Saksi kedua ialah seorang pelajar berusia 22 tahun, Lee Zimin, seorang anak muda yang belajar di UCLA. Apa yang berlaku pada 20 Ogos tahun lepas? Tanya David. Lee Zimin berkata dengan suara yang gemetar, semasa pemeriksaan keselamatan, apabila mereka melihat buku berbahasa Cina saya, suasana terus berubah. Bagaimana ia berubah? Mereka kata itu tulisan yang mencurigakan. Suara Lee Zimin dipenuhi kemarahan. Kemudian mereka kata perlu sahkan sama ada ia bahan berkaitan keganasan. Mereka siap panggil polis. Saya hanya membawa buku teks bahasa Cina dan buku agama Buddha berbahasa Cina. Siapa yang memberi arahan itu? Orang-orang yang duduk di sana itu. Ketika itu, rasa tidak berdaya. Lee Zimin menitiskan air mata. Saksi ketiga ialah seorang ahli perniagaan Jepun berusia 48 tahun, Ensik Tanaka Hiroshi. Saya Tanaka Hiroshi memegang jawatan pengurusan pertengahan di Toyota cawangan Amerika, kata Tanaka Hiroshi. Bahasa Inggerisnya fasih walaupun dengan lohat Jepun. Pada bulan Julai tahun lepas, saya dalam perjalanan ke Hawaii bersama keluarga saya, isteri, 2 orang anak dan saya, seramai 4 orang. Apa yang berlaku? Tanya David. Mereka meminta saya ke bilik berasingan untuk pemeriksaan individu. Apabila saya bertanya sebabnya, Tanaka Hiroshi teragak-agak seketika. Mereka kata orang Asia seperti saya selalu cuba menyembunyikan sesuatu. Mahkamah menjadi riuh. Suara Tanaka Hiroshi bergetar. Kemudian, cara mereka menggeledah badan saya sangat memalukan. Saya terpaksa menanggalkan seluar. Saya berasa sangat terhina. Siapa yang melakukan perbuatan itu? Wanita bernama Sarah Wilson. Michael Johnson pula memerhatikan dari tepi. Saksi keempat ialah John Smith, seorang pegawai pengurusan keselamatan lapangan terbang. Dialah pemberi maklumat dalaman kes ini. John kelihatan sangat gemetar. Bukan mudah untuk melaporkan rakan sekerja sendiri, tetapi kerana keberaniannya, kes ini dapat dibicarakan. Adakah anda berpeluang untuk memerhatikan secara langsung tugasan Michael Johnson dan pasukannya? Tanya David. Ya, saya seorang pengurus yang bertanggungjawab menyelia tugasan beberapa pasukan. John menarik nafas dalam-dalam. Mereka sengaja mengganggu penumpang. Apabila ada penumpang Asia tertentu, mereka akan saling mengenyit mata dan memberi isyarat. Endeavour, kenyataan John menyebabkan galeri awal menjadi riuh. Mengapa baru sekarang anda memberi keterangan ini? Saya tidak tahan lagi. Setiap hari melihat orang yang tidak bersalah dihina, saya tidak boleh berpura-pura tidak tahu. Dengan keterangan para saksi, suasana di bangku defendan menjadi semakin tegang. Walaupun Michael Johnson cuba mengekalkan riak wajah angkuhnya, kegelisahan mula terpancar. Sarah Wilson sentiasa berbisik dengan peguamnya. James Brown pula menundukkan kepalanya. Saya memerhatikan reaksi mereka sambil teringat kembali kejadian hari itu. Betapa angkuhnya mereka ketika itu dan betapa menyedihkannya mereka kelihatan sekarang. Pemeriksaan balas terhadap saksi pihak defendan bermula. Pertama, Michael Johnson naik ke kandang saksi. Sila nyatakan nama dan jawatan anda, tanya peguam pihak defendan. Michael Johnson, 52 tahun, bekerja sebagai ketua pasukan keselamatan di lapangan terbang antarabangsa Los Angeles selama 17 tahun. Suara Michael masih penuh keyakinan. Mengenai dakwaan diskriminasi oleh pihak plaintiff, apa pandangan anda? Sama sekali tidak benar. Kami sentiasa menjalankan tugas mengikut prosedur yang sah. Mengatakan kami sengaja mengganggu penumpang adalah karut. Kami melayan semua penumpang yang menunjukkan tingkah laku mencurigakan secara sama rata. Itulah tugas kami. Kedua, Sarah Wilson naik ke kandang saksi. Sarah Wilson, 38 tahun.
Bertugas sebagai pegawai keselamatan lapangan terbang selama 8 tahun, suara Sarah sangat defensif. Dia tidak mengatakan apa-apa yang istimewa. Mungkin atas nasihat peguamnya, dengan bodohnya berfikir bahawa cara ini dapat membersihkan nama mereka. Akhir sekali, James Brown naik ke kandang saksi. Pegawai baru berusia 29 tahun itu kelihatan sangat kecut, berbeza dengan dua orang lagi. Dia kelihatan sangat takut. James Brown, 29 tahun, bertugas sebagai pegawai keselamatan lapangan terbang selama 2 tahun. Suara James bergetar. Mengenai cara kerja rakan-rakan sekerja anda, apa pandangan anda? Tanya peguam pihak defendant. Tetapi jawapan James tidak seperti yang dijangkakan. Saya rasa ia salah. Mahkamah menjadi riuh. Apa yang anda rasa salah? Kali ini David yang bertanya. Saya rasa mendiskriminasi penumpang Asia adalah salah. Tetapi kerana saya orang baru, saya tidak berani membantah. James mengangkat kepalanya dan memandang para mangsa. Saya benar-benar minta maaf. Saya tidak mempunyai keberanian. Permohonan maaf James yang tulus itu menyebabkan mahkamah terdiam seketika. Dengan itu, pemeriksaan saksi selesai. Peguam David Chen berdiri buat kali terakhir. Yang Arif, pihak plaintiff kini ingin mengemukakan bukti yang muktamad. David mengeluarkan setimbun dokumen dari bagnya. Ini adalah rekod semua aduan yang berkaitan dengan defendant dalam tempoh 6 tahun yang lalu. Sejumlah 52 aduan diterima, di mana 49 daripadanya dibuat oleh penumpang Asia. Mahkamah menjadi riuh. Apa yang lebih mengejutkan ialah semua aduan ini ditolak atas alasan kekurangan bukti atau prosedur keselamatan yang sah. David memandang ke arah defendant. Tetapi hari ini kami akan membuktikan ini bukan satu kebetulan. Tubal. Bukti muktamad adalah rakaman video dari kamera keselamatan lapangan terbang. Di sini tercatat keadaan sebenar yang dialami oleh mangsa-mangsa. Video pertama mula dimainkan rakaman Puan Chen Shu-jen berkerusi roda melalui kaunter pemeriksaan keselamatan dan babak Michael Johnson membawanya masuk ke bilik berasingan. Video kedua muncul. Rakaman pelajar Li Zimin diperiksa kerana membawa buku teks berbahasa Cina. Sarah Wilson membelek-belek buku itu satu persatu dengan riak wajah curiga, juga kelihatan dengan jelas. Video ketiga ialah rakaman keluarga Encik Tanaka Hiroshi. Suasana di bangku defendant menjadi semakin berat. Wajah Michael Johnson menjadi kaku. Sarah Wilson terus berbisik dengan peguamnya. David berhenti seketika. Ada satu lagi video. Seluruh mahkamah menjadi senyap. Mangsa dalam video ini berada di dalam dewan ini hari ini, kata David dengan penuh makna. Pada 8 Oktober, seorang wanita Asia mengalami penghinaan yang sama. Defendant menyeretnya ke bilik berasingan, menghinanya, malah memaksanya menjalani pemeriksaan badan yang memalukan. Saya mengekalkan ketenangan, tetapi jantung saya mula berdegup kencang. Inilah masanya untuk mendedahkan identiti saya kepada mereka. Mahu tahu siapa wanita itu? David memandang sekeliling mahkamah. Anda akan tahu apabila melihat video ini. Skrin mula memaparkan video baharu. Keadaan di lapangan terbang antarabangsa Los Angeles pada 8 Oktober. Kelihatan seorang wanita bercakap dalam bahasa Cina melalui telefon. Babak pegawai keselamatan memandangnya dengan curiga juga kelihatan jelas. Sila buka bagasi. Suara Michael Johnson bergema di dalam dewan. Wanita Asia jadi hakim apa? Suara Uncle Michael terus kedengaran. Video itu menunjukkan wanita itu diseret ke bilik berasingan dan segala-galanya dari pemeriksaan yang memalukan hingga ke saat akhir dipaparkan dengan jelas. Akhirnya pada saat wajah wanita dalam video itu di-zoom masuk dengan jelas. Michael Johnson menjerit kecil. Wajah Michael serta-merta menjadi pucat lesi. Sarah Wilson juga menunjukkan riak wajah tidak percaya sambil memandang saya. James Brown menekuk mukanya dengan kedua-dua belah tangan. Seluruh mahkamah menjadi gempar. Galeri awam meletus dengan pekikan terkejut. Wanita di dalam video itu ialah saya yang kini duduk di kerusi hakim. Semua orang menyedari hakikat ini.
Selepas video itu tamat, mahkamah menjadi sunyi sepi. Bunyi pin jatuh pun boleh didengar. Saya perlahan-lahan berdiri. Amat luar biasa bagi seorang hakim untuk bercakap dari kandang saksi, tetapi pada ketika ini, ia perlu. Mangsa dalam video yang anda semua saksikan ialah saya. Suara saya bergema di dalam dewan. Lim Mei-ling, 45 tahun, kini berkhidmat sebagai hakim persekutuan di mahkamah ini. Saya terus bercakap dengan tenang. Defendant Michael Johnson berkata kepada saya, wanita Asia jadi hakim apa? Dan menghina peranan saya. Sarah Wilson memaksa saya menjalani pemeriksaan badan yang memalukan. James Brown hanya memerhatikan semua ini. Mahkamah senyap mendengar kata-kata saya. Saya bercakap di sini bukan untuk membalas dendam peribadi. Ini adalah perbicaraan keadilan untuk melindungi maruah semua rakyat. Michael Johnson akhirnya bersuara. Yang Arif, maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu yang Arif seorang hakim. Tidak tahu? Saya bertanya kembali. Saya sudah memberitahu saya seorang hakim persekutuan, tetapi anda berkata wanita Asia jadi hakim apa dan tidak mengendahkannya. Tetapi yang penting bukanlah siapa saya. Yang penting ialah kamu semua sepatutnya melayan semua orang secara sama rata. End quote. Sarah Wilson menangis dan berkata, Yang Arif, maafkan saya. Benar-benar minta maaf. Jangan minta maaf kepada saya, kata saya dengan tegas. Minta maaflah kepada Nenek Chen Shujin, pelajar Li Jimin, Encik Tanaka Hiroshi dan semua orang yang telah kamu sakiti selama 6 tahun ini walaupun di dalam penjara. David menyampaikan hujah penutupnya. Yang Arif dan semua yang hadir di mahkamah ini, suara David penuh emosi. Hari ini kita telah menyaksikan bagaimana kuasa disalahgunakan, bagaimana prasangka menyakiti orang yang tidak bersalah. Tetapi pada masa yang sama, kita juga mengesahkan bahawa keadilan masih wujud. Tidak kira betapa tinggi kedudukan seseorang, tidak kira berapa lama kebenaran disembunyikan, ia akhirnya akan terbongkar. Perbicaraan selesai. Akhirnya tiba masanya untuk mengumumkan keputusan. Saya mengambil tukul hakim dan mengumumkan dengan penuh hormat bagi kes nombor 2024 Sivil 1287, keputusan penghakiman akan diumumkan. Mahkamah menjadi sunyi sepi. Defendant Michael Johnson, Sarah Wilson dan James Brown selama 6 tahun telah menyalahgunakan kuasa dan melakukan diskriminasi kaum secara sistematik terhadap rakyat berketurunan Asia. Saya memandang mereka satu persatu. Ini adalah pelanggaran serius terhadap hak kesamarataan yang dijamin oleh Perlembagaan Amerika Syarikat dan pengkhianatan terhadap kewajipan sebagai penjawat awam persekutuan. Khususnya dalang utama, Michael Johnson dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebanyak $120,000 AS. Wajah Michael kelihatan putus asa dan herot. Sarah Wilson dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun dan denda sebanyak $50,000 AS. Sarah rebah. James Brown kerana bekerjasama dengan pemberi maklumat dalaman dan menunjukkan penyesalan yang tulus dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, ditangguhkan selama 2 tahun. Selain itu, ketiga-tiga mereka dipecat serta-merta dan dilucutkan kelayakan sebagai penjawat awam seumur hidup. Mereka tidak boleh menjalankan sebarang kuasa awam di masa hadapan. Pengawal mahkamah sila iringi defendant. Dengan arahan saya, pengawal-pengawal berjalan menghampiri. Gari yang sejuk dipasangkan pada pergelangan tangan Michael Johnson. Wajahnya yang angkuh dahulu kini tiada lagi. Yang Arif, tolong beri saya satu lagi peluang. Peluang sudah cukup diberikan selama 6 tahun yang lalu. Saya memotong kata-katanya dengan tegas. Sarah Wilson juga digari. Dia menangis tersesak-isak. Walaupun James Brown mendapat hukuman tertangguh, wajahnya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Bunyi gari dipasang bergema di dalam dewan. Melihat mereka yang dahulunya begitu angkuh diheret keluar dengan menyedihkan, saya merasakan perasaan yang bercampur baur. Bukan kegembiraan, tetapi kelegaan. Keadilan akhirnya tercapai.
Selepas defendant diheret keluar, saya berkata buat kali terakhir, semoga keputusan hari ini menjadi amaran kepada semua penjawat awam. Suara saya bergema di dalam dewan. Kuasa bukan untuk menindas rakyat, tetapi untuk melindungi mereka, dan keadilan akan sentiasa tercapai. End Ive. Galeri awam meletus dengan tepukan gemuruh. Para mangsa dan keluarga mereka menangis sambil bertepuk tangan. Keadilan mungkin lambat, tetapi ia tidak akan pernah hilang. Saya mengetuk tukul hakim, menamatkan perbicaraan. Nenek Chen Shuzhen berdiri dari kerusi rodanya dan menunduk hormat kepada saya. Pelajar Li Zimin dan Encik Tanaka Hiroshi juga menundukkan kepala mereka. Hari itu, keadilan sejati telah ditegakkan di mahkamah. Selepas perbicaraan, seluruh suasana di mahkamah berubah. Semua kaki tangan berdiri dan menunjukkan rasa hormat apabila melihat saya. Yang Arif, itu adalah keputusan yang cemerlang, kata kerani mahkamah dengan tulus. Berjalan di koridor, semua orang yang saya temui memandang saya dengan penuh hormat. Keesokan paginya, semua media utama melaporkan kes ini. Hakim keturunan Malaysia jatuhkan hukuman adil terhadap pegawai keselamatan yang menghinanya. Harga sebuah penyalahgunaan kuasa, 3 pegawai keselamatan lapangan terbang didapati bersalah. I know. Selepas itu, saya menerima banyak permintaan temu bual, tetapi saya menolaknya dengan sopan. Saya berpendapat saya hanya melakukan apa yang sepatutnya. Saya tidak istimewa. Jika kes ini dikendalikan oleh hakim lain, mereka juga akan membuat keputusan yang sama. Beberapa hari kemudian, saya sekali lagi perlu ke lapangan terbang antarabangsa Los Angeles yang sama untuk urusan kerja. Saat saya berada di hadapan kaunter pemeriksaan keselamatan, semuanya berbeza. Kaki tangan di kaunter sangat sopan. Proses pemeriksaan juga cepat. Mereka menunjukkan sikap sopan yang sama kepada semua penumpang Asia. Semasa menaiki pesawat, saya memandang keluar tingkap. Beberapa minggu lalu, di lapangan terbang inilah saya mengalami penghinaan itu. Tetapi sekarang, ia kelihatan sama sekali berbeza. Kini saya masih berkhidmat sebagai hakim persekutuan di Amerika Syarikat. Selepas kes itu, lebih ramai orang mengenali saya, tetapi saya tetap tenang dan hanya menumpukan pada kerja saya. Michael Johnson sedang menjalani hukumannya di penjara persekutuan. Begitu juga dengan Sarah Wilson. Saya dengar selepas mendapat hukuman tertangguh, James Brown melakukan kerja sukarela di sebuah pertubuhan hak sivil untuk menebus kesalahannya. Lapangan terbang antarabangsa Los Angeles telah melakukan reformasi menyeluruh selepas kes ini. Saya dengar pendidikan sensitiviti pelbagai budaya diwajibkan dan pengambilan kaki tangan berketurunan Asia juga ditingkatkan. Kepada anda semua yang mendengar cerita ini, saya ingin berkata, apabila anda menghadapi ketidakadilan, jangan berputus asa. Suara anda, keberanian anda boleh mengubah dunia. Dan jangan sekali-kali lupa, tidak kira betapa kuatnya kuasa, tidak kira betapa lamanya prasangka wujud, ia tidak berdaya di hadapan keadilan. Keadilan itu hidup dan ia sentiasa menang. Beberapa bulan selepas kes itu, kehidupan saya mengalami perubahan yang halus. Bukan sahaja di dalam mahkamah, malah di jalanan pun ada yang mengenali saya. Andalah hakim itu kan? Anda sungguh hebat. Tetapi saya sentiasa menjawab dengan rendah diri kerana saya tahu wira sebenar adalah mangsa-mangsa yang berani memberi keterangan, John Smith yang menjadi pemberi maklumat dan peguam David Chen yang berjuang hingga ke akhir. Suatu hari, cucu nenek Chen Shuzhen datang berjumpa saya. Yang Arif, nenek saya ingin berjumpa. Dia ingin mengucapkan terima kasih secara peribadi. Saya melawat nenek Chen Shuzhen. Walaupun badannya lemah, matanya sangat jernih. Terima kasih. Kerana anda, saya telah mendapat semula maruah saya, kata nenek itu sambil memegang tangan saya. Nenek, ini adalah tugas saya. Tidak, ini bukan sesuatu yang biasa. Anda telah memberi kami harapan. Pelajar Li Zimin juga datang berjumpa saya. Dia kini aktif dalam persatuan di UKLA berusaha untuk mencegah diskriminasi kaum. Yang Arif, saya ingin menjadi seperti anda.
seseorang yang berjuang untuk keadilan, yang menjadi suara bagi mereka yang tidak dapat bersuara. Mendengar kata-katanya, hati saya terasa hangat. Kes itu juga telah memberikan makna baru dalam hidup saya. Bukan sekadar seorang hakim, tetapi menjadi simbol perjuangan untuk keadilan. Namun, saya tidak pernah lupa asal-usul saya, rendah diri, adil dan sentiasa berkhidmat untuk rakyat. Beberapa bulan kemudian, saya melawat Malaysia sekali lagi. Kali ini, sikap ibu bapa saya menyambut saya di lapangan terbang sedikit berbeza. "Mei Ling, kamu telah melakukan sesuatu yang hebat," kata ayah dengan bangga. "Kami semua lihat di berita. Kamu memang hebat." Ibu juga berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Saya teringat hari penghinaan itu. Jika saya menceritakan kejadian itu kepada mereka pada masa itu, betapa risaunya mereka. Sekarang saya boleh memberitahu mereka dengan bangga, "Ayah, Mak, keadilan akhirnya menang." Semasa berada di Malaysia, saya mendapat banyak perhatian media, tetapi saya tetap berdiam diri kerana saya tahu keadilan sejati tidak perlu dilaungkan. Keadilan sejati berbicara melalui tindakan. Kembali ke Amerika, saya meneruskan rutin harian saya. Setiap pagi jam 8, saya ke mahkamah dan mengadili kes dengan adil. Tetapi sekarang, kerja saya mempunyai makna yang lebih mendalam. Setiap kali saya mengadili kes diskriminasi, saya teringat hari itu. Teringat air mata nenek Chen Shuzhen, kemarahan pelajar Lee Ji-min, penghinaan ensik tanah ke Hiroshi dan rasa malu yang saya alami sendiri. Kenangan itu menjadi pendorong untuk saya menjadi hakim yang lebih adil. Setahun kemudian, saya menerima sepucuk surat istimewa. Pengirimnya ialah James Brown. Yang Arif, terima kasih kerana memberi saya peluang kedua. Saya kini bekerja di sebuah pertubuhan hak asasi manusia, berusaha untuk mencegah kesilapan seperti yang pernah saya lakukan daripada berulang. Saya tidak akan pernah melupakan belas kasihan dan kebijaksanaan anda. Membaca suratnya, saya terfikir, inilah keadilan sejati. Bukan sahaja menghukum kesalahan, tetapi juga memberi peluang untuk bertaubat dan menebus kesalahan. Bukan dendam, tetapi penyelamatan. Kini, setiap kali saya memakai jubah hakim dan berdiri di mahkamah, saya teringat kes itu. Teringat hari di mana keadilan akhirnya menang. Teringat impian di mana semua orang dilayan secara sama rata. Impian itu masih berjalan. Setiap hari melalui setiap kes, kita sedang membina sebuah dunia yang lebih adil. Kisah saya berakhir di sini, tetapi kisah keadilan tidak akan pernah berakhir. Kerana selagi ada ketidakadilan di dunia, akan ada orang yang bangkit untuk keadilan. Selagi ada orang yang didiskriminasi, akan ada orang yang bangkit untuk kesamarataan. Dan yang paling penting, keadilan tidak akan pernah mati. Tidak kira betapa gelapnya saat itu, cahaya keadilan akan sentiasa menyinari dunia. Ingatlah ini, keadilan itu hidup dan ia sentiasa menang. Itulah mesej yang ingin saya, Lee Mei Ling, sampaikan kepada anda semua. Semoga anda juga menjadi cahaya keadilan, menjadi kuasa yang mengubah dunia. Kerana keadilan bukanlah perjuangan seorang diri. Keadilan adalah perjuangan kita semua.